Okey, sekarang saya berada di Public Gold Cawangan, Kuantan. Antara soalan yang famous ditanya kepada saya, Cik Nik Kamal, boleh tak kalau kami nak datang ke branch Public Gold ini untuk kami beli direct emas fizikal kat sini? Jadi jawapannya ialah sebenarnya di Public Gold ini, penyimpan emas di Public Gold sudah pun mencecah 1.85 juta orang. Jadi kalau Public Gold open kepada branch ini untuk kita datang beli emas fizikal macam kita beli emas dekat mana-mana kedai emas, nescaya huru-hara lah branch Public Gold ini. Oleh sebab itu, untuk lebih sistematik sebab itu, kalau kita nak beli emas fizikal di Public Gold, kita kena beli melalui apps Public Gold. Jadi, bagi emas fizikal yang beratnya 21.25 gram ke bawah, Public Gold akan postkan ke rumah kita. Jangan risau, post berinsurans. Manakala emas yang beratnya 21.25 gram ke atas, kita boleh datang ke branch Public Gold ini untuk ambil. Cuma sebelum itu, kita kena buat appointment dulu. So, macam mana cara nak buat appointment itu? Boleh rujuk dealer. Jadi, saya harap video ini telah pun dapat bagi penjelasan kepada tuan-tuan perempuan. Jangan lupa share video ini supaya lebih ramai orang tahu. Dan jangan lupa juga follow. Bagi yang nak memulakan simpanan emas, boleh rujuk pin di video saya. Ataupun tekan pautan di profil saya. InsyaAllah saya akan membimbing sebaiknya.